kalau ikut kalender ni, cuti umum Hari Raya Aidilfitri jatuh pada 21 dan 22 hari bulan Mac. Okey, kalau ikut kalender ni lah. So, ianya jatuh pada hari Sabtu dan hari Ahad. Kebanyakan pekerja sekarang ni kerja 5 hari seminggu dan biasanya cuti hari Sabtu dan Ahad. Kebanyakan. Saya tak kata semua, kebanyakan. So persoalan dia sekarang, adakah cuti umum Aidilfitri ini perlu digantikan pada hari lain? Okey. Pertama sekali, kita kena faham bahawa kita kena cek sama adakah cuti umum Hari Raya Aidilfitri ini merupakan cuti umum yang diterima oleh syarikat. Sebab ianya tak wajib. Okey. Jadi kalau syarikat memang tak terima Hari Raya Aidilfitri ini sebagai cuti umum, maka tak timbul persoalan perlu ganti ataupun tidak. Okey, tapi kalau ianya memang cuti umum yang diterima oleh syarikat, so kita kena tengok pula apa yang dikatakan dalam akta kerja. Dalam akta kerja kata, kalau cuti umum jatuh pada hari rehat, ianya perlu digantikan pada keesokan harinya. Jadi Sabtu dan Ahad, adakah dua-duanya hari rehat? Tak. Sebab dalam seminggu hanya ada satu hari rehat. Dan hari rehat ni adalah hari terakhir dalam minggu tersebut. Jadi hari Ahad adalah merupakan hari rehat. Hari Sabtu bukan hari rehat, tetapi ianya adalah hari kelepasan. Jadi untuk hari Sabtu tak perlu ganti sebab itu bukan rest day. Itu adalah hari kelepasan ataupun hari off day. Tapi hari raya Aidilfitri yang jatuh pada hari Ahad tu, yang itu perlu ganti. Okey, dan biasanya ganti keesokan harinya ataupun dengan persetujuan pekerja boleh juga ganti pada hari yang lain. Okey? So clear